Okey gang, ni cara macam mana nak servis carburetor mesin rumput lah. Okey, first sekali kita buka skru tabung dulu. Okey, korang tengok dekat sini. Kalau korang tinggal minyak lama dekat dalam carburetor, kalau korang lama tak guna mesin rumput, dia akan jadi macam ni lah, dia akan tersumbat dekat lubang main jet ni. Nampak dia akan jadi berpati macam ni. Korang start saja mesin rumput, dia tak akan hidup sebab dia tersumbat dekat sini. Dia akan ada lubang ni dekat sini. Ni dah tersumbat lah. Ni kita akan servis balik. Ni untuk roket dia lah. Nampak dekat roket pun dah ada pati lumut dekat sini. Lepas tu dekat lubang ni pun banyak juga pati minyak tuti dekat sini yang melekat. Ni kita nak cuci, nak servis habis lah. Dia yang ni pun dah melekit lah. Nampak. Ni untuk pati-pati minyak tuti lah. Kalau korang simpan lama, dia akan tersumbat. Yang ni pun dia akan melekat dekat dalam carburetor lah. Yang ni kita cuci dengan carburetor dulu lah. Okey, ni kita cucuk lubang main jet dia lah. Yang ni kita cucuk menggunakan dawai ya. Nampak? Bagi dia tembus pun dah okey lah. Nanti dia akan ada lubang. Tadi tak nampak lubang kan? Ni dah ada lubang lah. Lepas kita korek menggunakan dawai tadi. Okey, ni lepas kita cuci jadilah. Nampak bersih kan? Okey, ni kita dah siap cuci pati-pati minyak tuti yang lekat dekat jarum dia ni. Ni untuk piston dia, jarum dia lah, nampak dah bersih ni, kita dah cuci. Ni kesan-kesan minyak tuti lah, yang kita tinggal lama dekat dalam. Okey geng, ni lepas kita cuci lah untuk tabung dia, dia akan jadi bersih macam ni lah. Ni kita nak cuci untuk pelampung carburetor lah. Okey, ni lepas kita dah bersihkan lah untuk pelampung dia. Sekejap lagi saya tunjuk cara pasang carburetor pula. Kita buka kod tengok. Saya takut kod dia tersumbat lah. Kalau mengalir okey macam ni tak ada masalah pun. Takut tersumbat kita kena servis jugalah. Ni okey lagi. Okey, ni dah siap cuci semua, kita nak pasang balik lah. Yang ada tanda ni, dia duduk belah atas lah. Lepas tu ni kita pasang skru main jet dia dulu. Okey, ni kita pasang roket dia lah. Kita ikat balik tabung carburetor dia. Okey, dah siap. Getah ni jangan lupa masukkan dekat lubang carburetor. Kalau tak ada getah ni nanti bocor minyak dia. Ni dia ada dua washer lah. Dekat sini satu. Lepas tu dekat belakang dia satu. Untuk washer ni kena letak dua-dua. Kalau tak ada salah satu nanti minyak dia akan keluar. Ni kita pasang carburetor dekat enjin. Okey, ni kita test dulu minyak daripada carburetor turun tak. Okey, nampak minyak dah turun. Jarum dengan piston carburetor lah. Ni kita masukkan spring dulu. Lepas tu air minyak ni kita masuk dekat longkai yang panjang. Longkai yang panjang ni kena letak dekat ni lah, nampak tak? Dia ada satu punak dia dekat dalam ni yang tinggi. Dia ada punak rendah satu, punak tinggi satu. Yang ni longkai panjang ni dekat punak yang tinggi lah. Okey, ni kita nak pasang jarum dengan main jet dia lah. Okey, nampak dia akan masuk rapat dah kalau dia masuk dekat dalam longkang dia tu. Okey, kita tutup. Okey, lepas kita servis carburetor tadi, kita test lah mesin rumput ni. Okey, enjin pun dah hidup lah. Dah hidup lah, dah menjadi. Kita servis carburetor mesin rumput ni.
Boleh.